Hai, saya Akif, YouTuber kegemaran anda pada masa hadapan. Ayo, kita mula daripada awal semula. Baiklah, Sorel, Isteri daripada Masa Hadapan merupakan satu karya baru daripada Yandi Lawrence yang baru sahaja mendarat di Pawagam Malaysia pada 25 hari bulan September 2025. Baiklah, pelakon utama untuk filem ini adalah Dian Wiyoko yang melakukan watak Jonathan dan Sheila Dara Aisyah melakukan watak Sorel. Baik, filem ini saya ringkas mengisahkan tentang Jonathan, iaitu seorang jurugambar yang hidupnya sebelum ni bukanlah nak kata teruk, tapi agak terabai, tak terurus, suka minum, suka merokok. Tiba-tiba satu hari, dia didatangi oleh seorang wanita misteri yang mengaku sebagai isteri daripada masa hadapan. Nampak macam biasa je kan cerita ni, nampak macam klise kan. Tapi saya cakap sebenarnya trailer yang anda nampak tu hanyalah 10% saja daripada seluruh filem ini. Yes, ada banyak lagi plot, ada banyak lagi emosi, ada banyak lagi cerita yang anda kena tengok sendiri di Pawagam Gembirani anda. Baiklah, kita pergi kepada part apa yang saya suka tentang filem ni. Pertama sekali yang saya suka tentang filem ini adalah sinematografi dia yang memang sangat cantik. Color grading dia, segala shot yang dia ambil, itu adalah kekuatan untuk filem ni sebenarnya. Yang kedua adalah jalan cerita filem ini sendiri. Ya, saya tahu ada banyak cerita yang tentang science fiction macam ni, time travel, tapi ini adalah yang terbaik pada saya. Yang ketiga adalah emosi. Ya, ini saya rasa macam tak ada isu. Emosi yang berjaya dibawakan oleh kedua-dua pelakon kita ni memang sangat-sangat sampai pada kita yang menonton filem ini. Dan part yang paling best pada saya, ni sepatutnya top 1 yang paling best sekali adalah message. Yes, message yang cuba disampaikan melalui filem ini sangat-sangatlah bagus dan baik dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai manusia, sebagai pasangan, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sangat-sangatlah penting. Baiklah, apa yang saya tak suka tentang filem ni? Tak ada. Ya betul, tak ada. Kalau tanya saya, tak ada. Sebab saya enjoy every moment, saya enjoy every simple thing. Apa yang disajikan dalam filem ni, saya enjoy. Dan filem ini juga adalah filem yang saya akan tonton untuk 2 ataupun 3 kali lagi. Ini mungkin agak bias sebab saya penggemar genre yang macam ni. Ada science fiction sikit. Seterusnya, filem ini sesuai untuk siapa? Kalau tanya saya, filem ini sesuai untuk semua orang. Untuk pasangan yang dah berkahwin, untuk yang bakal berkahwin, ataupun yang masih single, untuk kita semua. Senang cerita untuk semua lah. Sebab dia ada message yang patut kita sebagai manusia tahu benda tu. Ya, kalau dalam Islam memang ada pun benda tu. Dan saya rasa anda kena tengok sendiri apa message yang cuba nak disampaikan tu sebenarnya. Rating, sekali lagi disclaimer pada yang baru, ini semua hanyalah subjektif. Jadi ada benda yang mungkin saya suka, anda tak suka, yang anda suka, saya tak suka. So rating untuk filem ini adalah 100/10. Sebab saya memang enjoy, saya memang seronok tengok filem ni. Saya tak tahu. Saya tahu ada banyak filem yang seakan-akan macam cerita ni, Malaysia pun ada buat. Tapi ini the one of the best. Jadi, nak hujung minggu dah ni kan? Anda tak tahu nak tengok filem apa? Saya suggestkan anda tengok filem ini bersama pasangan anda, family anda. Bawa semua, guys. Ini adalah filem yang saya recommend untuk minggu ni dan minggu akan datang. Sementara ada di Pawagam. Terima kasih pada yang mendengar, terima kasih yang singgah. Boleh tak komenkan pendapat anda, pendapat peribadi anda tentang filem ini? Mungkin kita ada berbeza pendapat, tapi kita boleh berkongsi. So, saya amat-amat alukan. Terima kasih dan Assalamualaikum.